Pandang sifat makhluk. Oh, nampak makhluk ni hebat, makhluk ni kaya, makhluk ni handal. Di mana kita nak pandang kehebatan Allah? Ya, qalbi itu satu. Kita pandang makhluk hebat yang tak ada hebat. Ya, kehebatan Tuhan tak nampak. Ya. Kalau kita pandang kehebatan Tuhan pula, kehebatan makhluk akan tertutup. Dua, dia tak dicantum dua tu. Ya. Ru'yatu wujuduka mani'atun an syuhudillah. Kau pandang je kewujudan kau tertutup daripada terasa kebesaran Tuhan. Ini kita bahas rasa kalbi dan sebab itu sudah topak banyakkan zikrullah. Allah. Maka adalah demikian itu dalil atas jauhnya daripada Tuhan. Jauh maknawi, bukan jauh jarak ni. Ya. Jauh pada makna. Iaitulah lalai itu dipanggil jauh. Hudur itu dipanggil hampir. Ketiadaan makrifah pada dirinya. Dan seorang bila tak ada makrifah, tidak mengenal Tuhannya, takut-takut besok soalan pertama alam barzah dia tak boleh jawab.